Halo guys, untuk video kali ini saya tunjuk cara nak tukar kabel clutch untuk motosikal Y15. Okey, pertama korang tengok dia punya sukatan ni. Okey, yang ni lah kabel baru. Okey, so kita cuba samakan dengan kabel yang lama agar setting dia tak lari. Cara dia korang just pull je skru itu dan kita dapat kedudukan yang sama dengan kabel lama. Okay, dekat hujung tu, dekat pin soket tu, dia ada macam besi tau. Korang boleh guna pelayar muncul tirus untuk tolak dia naik ke atas. Dan kabel tu boleh keluar dengan mudah. Okay, kita longgarkan dia menggunakan spanner saiz 12. Okey, skru ni pun saiz 12. Korang kena laraskan sama dengan longkan dia tu. Itu. Korang mesti samakan di bahagian lever agar kita boleh buka dia punya kabel tu. Okey, untuk kabel lama tu korang just tarik je. Seterusnya kita masukkan kabel yang baru. Okey, kita masukkan dari atas ya. Kat situ dia ada macam kat handle tu, dia ada macam tempat dia tau. Korang jangan masuk di dalam tu. Dan kita tolak dia ke bawah. Okey, untuk kabel ni korang boleh tarik je. Okey, untuk pertama kita masukkan kepada dia punya soket clutch tu dulu sebelum kita adjust yang atas punya kat lever tu. Kita masukkan dan macam itu saja. Okey, gunakan screwdriver lepek ni untuk kita tolak dia punya pin tu agar dia boleh tutup kita punya tempat tu lah. Okey, bila bahagian atas dah settle, barulah korang boleh tarik je kabel ni untuk masuk kepada dia punya soket kat tensioner tu. Dan korang boleh ketatkanlah skru dia menggunakan spanner saiz 12. Okey, final dia untuk skru lever clutch ni korang kena adjust, jangan bagi alur dia sama. Kalau tak nanti dia boleh terluncuk keluar. Itu saja daripada saya. Selamat mencuba dan bye bye.